Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama channel saya Nurul Ain Malaysia. Hari ini kita berada di rumah Mama Siti atau Cikgu Siti kita di sini ada open house kat rumah Cikgu Siti. So kita boleh jemput datang. Jom masuk dalam. Terima kasih Rompai. Nasi ke nak makan ni? Ada pinggan besar lagi tak? Ada? Popol ikan. Buat tak pernah. Kalau kau begitu semua. Itulah. Taklah aku satu aku pukul 1 besok. Ketua. Kol main. Katuk. Buka story dia dah dengan dia. Nah, dia lagi tak suka sini. Kita tanya dia. Nah, dia macam tu kalau tak tahu lagi aku berasa surat dia main dia. Setelah baru dia. Ada kita dah balik. Baik kalau tak je. Semua orang datang jawapan dia. Kenapa asal seorang? Pada tempat kerja. Jadi dia dah Ayo pun dekat pagi lah. Bukan ni dia tak balik. Bagi nak duduk luar kan? Sekarang ni je kejap kan. Tak tahu lah saya kena tahu. Dia cakap. Ayu. Nak ni balik. Tak sebab dia banyak sekali nak siapkan. kayu biasa orang jual. Kau dah lambat tapi yang cepat. Makan. Mudah. Itu Kalau tadi nanti saya beli lah. You know the fabric. Ini dia fry. Ayam. Yelah dia bayar haji dia. Dia bawa mak dia. Suhot nasib baik ada. No pun tak ada. No pun tak ada. Dia balik. Dia dah balik awal. Kau duit je. Dia baru. Aku buat hati ni. Bukan sampai dapur je tak makan semua. Patutlah dia kerja kita cepat-cepat gimana dia. Rupanya dia nak lagi lain. Oh. Tadi dah cakap dah. Saya cakap kan. Dia ada benda nak saksikan dia ke. Makan sekali. Weh. Makan. Dia tak larang. Nak tuan rumah dengan saya tu. Kalau orang lain balik dia pun lapor. Tak dia makan dah. Dia makan. Dia tengok tetamu datang tu dia cukup dah Betul. kenyang. Memang tak kenyang dia. Mosu lah tak ada ikut ya. Mosu ikut benda ya. Mosu pasal tadi dia telefon saya. Anak saudara dia depan rumah pengsan. Oh ya ke? Dia kata nak pergi hospital. Ambulans sampai ni dia kata. Lepas tu dah sampai dekat hospital ni sekarang dia kata ada benda-benda yang dia nak beritahu dekat lagi. Tahu kan? Saya cakap saya lah. Lelaki tu nanti yang terlebih dengan lelaki. Dia bawa dia pergi tempat kerja. Selalu datang sama. Dia kata apa? Ini apa? Tak benar. Dia datang seorang pergi ke tempat kerja. Semua datang. Terus. Ada. Mau ke? Mau. Kalau tak ada tu, tak ada orang tak leher tu mau lah sebenarnya. Kalau tak leher tu mau lah. Kimi tu. Ayah pun sana juga. Ayah pun. Hai, datang dah sekarang.
Askar 1, askar 3, askar 2. Sah. Tak mau ke sana, turun kat sini juga sah. Kau dekat bapak. Ini baju hero askar. Satu itu senang nak tahu. Yang hari kedua ni mana askar? Ni askar. Okey. Udang ni telang. Oh. Orang ada jemput kita. Ayah dia nak agak. Semua adik Kejap nak. Kau malas kan kau? Cahaya nampak kau makan. Gila ni. Kuat kau tu. Nak dia nak Mila. Hei. Itu highway kan? Hai nenek balik dengan Cik Ana. Tak balik. Nisa banyaknya Nisa. Nisa kat sini tu. Kita nampak dah tadi kan. Walau ni. Ambil. Apa dia kata baju tu masuk ambil. Kalau lagi nak banyak dah. Dah. Tak kau makan pula. Kau dah makan? Sini. Bye makan. Besok balik. Bayang. Bye. Adik. Balik dulu Mak ya. Dia kalau macam ni, dia dah lembik kan. Saya beli kelak sampai malam hari ni. Tengok dia kalau tak habis. Habis dah masuk. Ini je lah masuk. Serunding tu kalau suruh makan kita dah. Oh. Saya dah Gaya ke tak tahu. Masa tu Dia rumah ke? tutup. Tutup. Nenek Cik masuk. Oh rumah Emma. Tolong belum dekat. Tak nak arah dekat. Kalau nak kita buat. Mama datang. Tadi mana ni? Datang je tak jauh. Itu. Memang kami jalan dulu tak? Ikan bajing. Nanti orang tak makan nasi sana. Apa? Woi, potong ni panjang ya. Wah, panas.
Nenek tak tahu, nenek pergi solat. Okay guys, kita dapat ni batik-batik. Okay, macam tu kita sekarang nak balik. Video hari ni kita tutup dulu ya guys. Sampai di sini, alhamdulillah kita dah datang rumah Mama Siti beraya. Video hari ni kita tutup dulu. Jangan lupa ikuti video Novita in Malaysia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat hari raya. Maaf lahir dan batin.